Alright guys, so jom kita test. Kalau korang ada Amgra Sound Galaxy 3 Pro ni, kan dia ada dua adapter kan. Ada adapter Type-C dan ada adapter untuk Apple. So boleh ke tak kalau kita cucuk di phone Type-C dan kita cucuk di phone Apple, boleh ke tak kita nak gunakan dua-dua mic ni serentak? Ataupun mungkin satu guna untuk dua phone? So jom kita test. Alright guys, kat sini kita ada dua phone, satu Android dan satu lagi Apple. Korang boleh tengok ini Type-C dan dekat sebelah lagi dia ada Apple. Alright, so jom kita cucuk. Okay, nampak menyala Okay, so dua-dua menyala. Okay, mic kita dah keluarkan. So korang boleh tengok dekat sini, mic yang pertama ni dia link dengan Type-C dulu. Korang tengok lampu dia tak berkelip-kelip. Alright, so kita ada satu lagi yang kita boleh keluarkan daripada sini dan kita tengok. Alright, nampak tak? Yang ni dia dah connect dengan mic ni, yang ni dia dah connect dengan mic ni. Means kalau korang nak guna tu Android dan juga Apple, korang kena keluarkan dua mic serentak. Alright guys, sekarang korang boleh tengok saya sedang pakai dua mic dan dua ni kita letak dekat Android dan juga Apple. So sekarang saya sedang tunjukkan video daripada Android dan sekarang saya sedang tunjukkan video daripada Apple. So korang boleh tengok lah dan boleh dengar sendirilah sound quality untuk kedua-dua smartphone ni. So lebih jimat kalau korang beli yang ni, korang boleh guna dekat Android dan juga dekat Apple serentak sebab dia ada dua jenis adapter. Check out dekat beg kuning di bawah.